Tarik ke atas, yang ni pun tarik ke atas. Jangan pusing dia, nanti pin akan bengkok. Betul. Pusing atas je. Tarik cabut ke atas je. Cabut je. Tarik je lah. Tarik je. Kalau lupa ada video Nanti subscribe jangan lupa. Buatlah. Nanti Lily subscribe channel saya. Subscribe Like, comment and share. Macam ni lah kotoran dia. Ini baru berapa hari ni? One week. Ada seminggu. Seminggu Licin pula. So dia akan dengan ni lah. Ini dia punya sensor lah. So dua-dua ni kita kena bersihkan lah. So dari sini kita dah diberi, kita bagi sekali dengan brush, dengan kain untuk microfiber. Yang tu lah. Bekas sekali. Bekas sekali tu lagi. Tak tolong bulan nanti. Okey, so kita buka pipe kat sini lah. Wujud ada sampling pump dekat. So yang ni kita Lalu flashing dulu. Sebab tak pakai tempered glass. Kita nampak kali ni. Tak, lama lah. Baru tukar. Jep, ambil satu ni Jep. Air. Yang video ni. Nak cuci yang depan ni, kita pakai microfiber lah. So kita kena basahkan dulu lah. Kalau kita cuci masuk ke dalam air ni pun tak apa. Dia lap lah. Lawak sekali. So yang lain kita boleh bersihkan lah. Kita boleh buka atau sabun satu-satu? Boleh buka, tapi kita tak galakkan lah. Sebab yang ni dia banyak kabel yang halus dalam. So kita banyak cuci hanya yang kat luaran sahaja. So macam conductivity. Dulu kan dia kena ada apa tu dek? Macam gel tu. Wiper. Bersihkan lah. Gel. Apa wiper gel namanya? So yang tu lah. Apa tak lupa lah. Yang guna berus tadi Saya ingat. luar saja lah. Luar saja. So yang depan ni adalah dia sensitif. So sebab tu kalau yang sensitif ni kita kena pakai kain microfiber supaya dia tak calar. Itulah. Pakai sabun boleh? Sabun kita tak apa nak galakkan sangat lah. Plan dek. Sabunan. Aku cinta tu litik sabun. Macam-macam ada sabun dia tu. So kita akan bersihkan. Pakai mesin. Cuci. Dia selalu kuning. So dah macam tu. Kita dah lap keringkan. Lepas tu kita dah boleh detail lagi. Berat juga ah. Berat juga ni. Boleh bagi try pegang.
Ekor apa banyak kan? Lagi payah. Apa ni? Dia